Nabi Adam suruhlah Kabil ni pergi cari Habil ni. Bila dia pergi cari, dia tengok Habil tengah tidur. Bila dia tengok Habil tengah tidur ni, datanglah iblis ni, cakap inilah peluang aku ni. Dia hasut Kabil ni untuk hempakkan batu besar di kepala Habil ni. Maka meninggallah Habil ni, anak Nabi Adam alaihissalam ni, dan inilah korban pertama di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dan pembunuhan yang pertama di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kata Nabi Muhammad, Kabil ni semua saham pembunuhan umat manusia ni akan pergi kepada Kabil kerana dia mencontohi perbuatan yang tak baik ni. Pas Kabil ni dia bunuh Habil ni, dia balik kepada perkampungan Nabi Adam ni. Bila dia balik, dia buat tak tahu je. Lepas lama kelamaan ni Nabi Adam duk cari ni, dia pun rasa tak sedap hati. Dia gelisah semua, dia rasa menyesal apa yang dia buat ni. Dia pergi balik dekat Habil ni. Dia pergi balik dekat Habil ni, dia angkat Habil ni. Sebab dia tak tahu nak buat apa. Sebab inilah korban yang pertama, orang yang pertama meninggal di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dia bawa tak tahu nak pergi ke mana ni. Dia pun berehat. Allah utuskan 2 ekor burung ni. Dia tengah bergaduh. Mati seekor. Mati seekor ni, burung yang hidup ni, dia gali lubang, maka dia tanamlah burung yang mati ni. Jadi Habil terfikir, oh macam ni rupanya untuk dia tanam Habil ni. Maka dia gali, dia tanamlah Habil ni. Bila peristiwa ni semua, dia bawa pasangan kembar dia ni lari daripada perkampungan Nabi Adam ni. Dia buat satu perkampungan di bawah bukit pula, lembah ni. Nabi Adam berada di atas. Jadi Nabi Adam ni, perkampungan yang berada di atas ni sangat mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut apa yang diajar oleh Nabi Adam alaihissalam. Berbeza dengan perkampungan Kabil ni. Perkampungan Kabil ni sangat berbuat maksiat kepada Allah semua ni. Membiaklah umat manusia berada 2 golongan. Satu yang baik, satu bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi Adam sedih atas kematian Habil ni, Allah Taala bagi hadiah kepada Nabi Adam ni anak yang bernama Syif ni dan juga seorang nabi akan menggantikan dakwah Nabi Adam ni. Berlalu hari, datanglah malaikat maut ni berjumpa Nabi Adam untuk mencabut nyawa Nabi Adam ni. Nabi Adam cakap, ya Allah, kau bagi aku umur 1000 tahun. Sekarang baru 960 tahun. Aku ada 40 tahun lagi. Allah cakap kepada Nabi Adam, wahai Adam, kamu lupa. Semasa aku bentangkan semua zuriat kamu di hadapan kamu, kamu melihat ada seorang yang sangat bercahaya ni. Kamu tanya itu siapa?